Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sadrana. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami orang-orang yang suka mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Mereka lah orang-orang yang Allah telah memberi petunjuk kepada mereka untuk beramal, dan mereka lah orang-orang yang Allah telah membersihkan hati mereka dari sebarang keburukan. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka lah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuk kesembuhannya, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hebahkan kepada kami hikmah, yaitu faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan dikurniakan kebaikan-kebaikan yang banyak, serta Engkau masukkanlah kami semua dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, Keampunkanlah segala dosa-dosa kami. Keampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni yang telah meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat andai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami, satulah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami sekalian dari sisi Engkau rahmat-Mu, serta tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung bacaan kita dalam bab Al-Fatihah, bacaan Ibnu Katsir, iaitu teks asal Ibnu Katsir yang ditulis dalam bahasa Arab. Kita dalam nota kita ni di muka surat 6, surat 6 atas tadi, qala basyaru banu imarata. Qala basyaru banu imarata an abi rawqin an dhahhaki an ibni Abbas
Okay, sekali lagi. Qala basyaru. Kita tak boleh baca basyarun sebab mamnu' min as-sarfi yang belajar semalam baru. Ada basyaru ni alam, nama orang, alamiyah, nama orang, kena baca basyaru. Fa'il kepada qala. Telah berkata oleh basyaru benu. Ibnu tu dia panggil atas bayan ataupun sifat. Kepada basyaru kena benu. Imarata kena baca, kalau idafah imarati kan. Oleh kerana imarah itu muannas pada lafaz. Dia macam perempuan pada lafaz, tetapi pada makna lelaki. Pada makna lelaki. Dia bukan imarah tu makna perempuan, walaupun tengok ada terbulak tu perempuan kan. Maka hal nama lelaki yang zahirnya macam perempuan dia panggil alamiyah, dia panggil ta'nif. Ta'nif ini kita kena baca satu baris juga, dan kena baca baris atas ketika majrur bil idafah ke ataupun majrur dengan sebab wujudnya penyambung ila fi. Jadi kena baca qala basyaru banu imarata. An abi rauqin. Abi kita tak baca abu, tak baca abah sebab ada an. An abi rauqin. Anid dhahak. An ibn Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas ada bin tu ada alif depan kan. Ibnu ada alif tu. Kebanyakan kalau ada alif dia Abdullah. Kalau tidak Abdullah dia tak buat alif. Tengok basyaru benu tak ada alif kan pada ibnu. Jadi Ibn Abbas ni ada alif. Kenapa beza dua tu? Maka ulama menandakan alif itu dengan Abdullah bin Abbas. Apa kata Ibn Abbas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat 2 surah Fatihah. Itu Alhamdulillahilladzi, masuk gitu. Alhamdulillah alladzi Rabbil Alamin itu alladzi lahul khalqu kulluhu. Allah yang mana? Allah yang miliknya lah al-khalqu. Khalqu apa? Makhluk. Khalqu, khalaqa yakhluqu khalqan. Khalaqa dia telah mencipta. Khalqan kata terbitan. Al-khalqu. Ciptaan semua tu milik dia. Itu Rabbil Alamin maksudnya. Termasuklah as-samawati wal arduna, langit-langit dan bumi-bumi, wa man fihinna, dan orang-orang yang ada, man ni manusia, jin. Man ni diguna yang berakal, kalau manusia berakal lah, jin pun sama berakal. Dan juga malaikat masuk, tapi malaikat di langit tak. Wa man fihinna, hinna tu langit dan bumi, malaikat, 3 makhluk ni. Wa ma bainahunna, dan makhluk-makhluk di antara bainahunna tu, hunna tu kepada langit dan bumi. Mimma tu asalnya min dengan ma, kemudian diidghamkan min yang dengan nun yang pertama ke dalam min yang kedua. Jadi mimma asalnya min ma, dari apa-apa yang na'lamu kita semua tahu, wama, dan apa-apa yang la na'lamu kita tidak mengetahui. Itu makna Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maknanya semua makhluk tidak terlepas.
Rabb, siapa al-alamin? Al-alamin itu maknanya langit, bumi, benda-benda yang ada di dalam langit dan bumi dan antara duanya, yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Itu al-alamin maksudnya. Siapa punya? Allah, iaitu Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin, kita baca idhafah tu. Wa fi riwayati Sa'id bin Jubairin. Kita baca Jubairin. Wa akrimati wa akrimata. Akrimata kena baca macam mana? Kenapa baca akrimah? Ta ada an fi. Wa fi riwayati Sa'id bin Jubairin wa akrimata. Kenapa akrimata? Maknanya lepas wa itu ada riwayat tu. Wa fi riwayati akrimata. Macam akrimata baca bahagian atas, dia mudhaf ilaih. Sebab akrimah ni lelaki, tapi ada tanda marbutah. Idhafah kena baca baris di atas. Standard tadilah imaratah tu. Itu ialah cara kita nak praktis ilmu yang kita belajar. Ani bin Abbas, mana ada riwayat Sa'id dan juga riwayat Akrimah dari kedua-duanya daripada Ibn Abbas. Dia kata Alhamdulillah Rabbil Alamin tu makna apa? Ialah Rabbil Jinni wal Insi, iaitu alamin di sini dia kata jin dan manusia, yang khusus pada dua ni. Rabbi al-Jinni, jin. Dia tak jin dulu baru manusia. Ada sebab jin ni makhluk dicipta sebelum manusia. Wa kadzalika qala Sa'idu. Kita baca Sa'idu sebab yang berkata, pelaku tu. Sa'idu benu. Ibnu tu ikut du. Ibnu Jubairin. Wa Mujahidun. Mujahidun ikut Sa'id sebab ma'tuf ala Sa'id. Maknanya wa qala Mujahidun. Qala Sa'idu benu Jubairin wa Mujahidun ay wa qala Mujahidun wa ibnu Juraihin. Juraijin. Biasa kita dengar Juraihin, orang lain kot. Dah ada jin tu. Wa ibnu Juraihin pun wa qala ibnu Juraihin. Tiga orang, tiga riwayat di sini. Riwayat Sa'id, riwayat Mujahid dan Ibnu Juraih. Yang ni kita nak baca macam mana? Waruwiya, tak ada fa'il di sini. Kalau tak ada fa'il kena baca naib fa'il. Kena baca naib fa'il. Waruwiya, dan telah diriwayatkan an Aliyin, daripada Ali. Nahwahu, seumpamanya juga, mana mereka-mereka ni mengatakan Rabbil Alamin tu Rabbil Jinni wal Insi. Nahwahu itu maksudnya. Wa qala ibnu Abi Hatimin. Hatimah tak boleh baca sebab dia tidak muannas majadi. Hatimi. Hatimi. Abi Hatim. Berkata Ibnu Abi Hatimi bi isnadin la yu'tamadu alaihi. Dia kata sanad tidak diiktimad. La yu'tamadu, kita baca majhul. Yu'tamadu, majhulnya apa makna? Fa'il tak ada. Tak ada fa'il, tidak diiktimad. Yu'tamadu. Kalau nak baca fi'il mudhari' majhul, mesti bagi ya depan dan sebelum akhir bagi atas. Kalau i'tamada ya'tamidu, wazan ifta'ala yafta'ilu, yang kita belajar wazan yang kelima ke apa.
Wazan yang kelima. La ya'tamidu tak boleh baca, tak ada fa'il, kena baca la yu'tamad alaih, tidak dipegang. Sanak ni tidak dipegang. Kenapa Ibnu Katsir bawa sanak yang tidak ada i'timad? Kan Ibnu Katsir ni orang yang halusi, dia tafsir Quran dengan maksud, dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat. Maksud ni dia tafsir dengan ayat lain dan dengan hadis-hadis. Tapi banyak hadis-hadis la yu'tamad alaihi. Kata ulama, Ibnu Katsir ni walaupun hadis itu tidak muktamad, tapi dibawa oleh salaf, dibawa oleh ulama salaf. Dia jaga sangat salaf ni, sebab dia maksud athar, iaitu kesan-kesan yang berkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak kuat, bagi dia orang tu dekat dengan Nabi, maka dia ambil sebagai hujah tafsir, bukan hujah sanad. Bukan hujah sanad. Dia tidak bincang, itu menarik tafsir Ibnu Katsir ini. Dia tidak bincang maksud sanad, tapi menyokong hujah dia yang diambil daripada orang-orang yang hidup pada masa itu, walaupun tidak ada sanad yang kuat. Kita kata Ibnu Katsir ni kenapa ambil hadis-hadis yang dhaif, yang tidak kuat. Dia bukan nak membawa kita nilai sanad tu, dia nak nilai asar, maksud, yakni yang ada kait dalam kehidupan para ulama salaf, iaitu di kalangan orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak cuba, walaupun tidak ada sanad-sanad ni, maknanya penyambung. Contohnya Tuan Haji kan duduk zaman Rasulullah, tapi Tuan Haji ambil hadis ni tak ada penyambung, tapi Tuan Haji duduk masa tu, dia utamakan tu dalam menerangkan satu-satu ayat. Dia kata dia tidak nak bincang bab sanad, dia nak bincang bab orang-orang yang hidup masa tu, yang sudah tentu dia dekat dengan Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu, walaupun Ibnu Hatim dia komen lah, dia kata Ibnu Abi Hatim kata bisnad la yu'tamad alaihi. Betul lah, tidak diiktimad, tapi dia adalah di kalangan ulama salaf. Kalau khalaf ni lewat-lewat ni, jauh dah pisah. Kalau nak banding dengan yang khalaf, yang salah lebih kuat dari sudut penghujahan maksud, dari sudut kehidupan mereka dekat dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, istadalla atas wazan istaf'ala, daripada dalla, dalil. Istadalla, mengambil dalil. Istadalla, mengambil sebagai dalil. Siapa yang mengambil sebagai dalil? Al-Qurtubiyyu. Qurtubiyyu, oleh Qurtubi. Kita baca fa'il lah pada istadalla. Lihadzal qawli biqawlihi. Bagi pandangan yang di atas tu, Qurtubi ambil jadi dalil. Lihadzal qawl, bagi pendapat ini. Biqawlihi, dengan qawlihi itu siapa? Qawlihi ta'ala. Qawlihi itu qawlihi ta'ala, bukan qawlihi Al-Qurtubi. Liyakuna lil alamina nadhira, ayat tu Al-Furqan, surah Al-Furqan. Liyakuna lil alamina nadhira. Al-alamin di sini ialah hum al-jinnu wal insu. Hum, kita kena baca al-jinnu, khabar kepada hum, wal insu. Ada maknanya liyakuna, agar, li tu lam liyaku, lam dia panggil lam sababiyah, lam ta'lil. Kenapa Nabi diutus? Liyakuna, untuk, agar, supaya menjadilah Nabi itu lil alamin, bagi penduduk alam, nadhira, sebagai seorang rasul yang memberi peringatan. Jadi
Alamin di sini dia kata wahum al-jinnu, mereka itu khusus pada jin wal insu dan kepada manusia. Itu Nabi. Jadi dia ambil alamin di sini, dia sokong pendapat di atas Rabbil alamin itu ialah jin dan manusia. Dia berhujah begitu. Boleh maknanya dia ambil dalil surah Furqan sebagai hujah bahawa al-alamin dalam Fatihah itu juga adalah khusus pada jin dan manusia. Sebab makhluk-makhluk lain tak sebut, tak apa, pokok memang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia taat, cuma yang menjadi isunya ialah manusia dan jin ni jenis tak taatnya. Ada yang taat, ada yang tak taat. Yang lain tak ada isu. Wa qala al-Farra'u wa Abu Ubaidata. Abu Ubaidati lah kan, idafah. Tapi kerana dia Ubaidata tak ada tamarbutah, ta'nif, mamnu' min as-sarfi. Jadi kena bacalah Abu Ubaidata fi mahalli jarrin dia tu. Walaupun dia duduk tempat baris bawah, dia kena baca baris atas sebab dia tanda kepada muannas pada lafaz tapi muzakkar pada makna dia. Laki lah, dia laki tapi ada ta, macam muslimah. Takkan kita kata laki, muslimah perempuan. Tapi kalau muslimah tu nama lelaki, dia kena baca baris atas muslimata, tak boleh muslimatin sebab dia nama muslimah. Ada kau lelaki nama muslimah? Ada mana tak gunalah. Jadi Akrimah ada, Akrimah lelaki tapi ada ta, maka ketika itu nak beza kena baca baris lain sikit. Mana kalau majrur bil idafah. Yang kedua dia tak boleh baca baris dua. Macam muslimatun boleh baca baris dua sebab dia khusus. Boleh baca baris dua. Itu dia panggil isim ghairu munsharif, ghairu munsharif, yang tak boleh baca baris dua dan kena majrur dengan baris atas. Banyak kita jumpa kan belajar semalam. Al-alam ibaratun, dia kata apa? Qala al-Farra'u, Farra' fa'il kepada qala. Wa abu, maknanya wa abu tu, wa qala juga Abu Ubaidata. Al-alamu, alamu, perkataan alamin tu singularnya alamu. Al-alamu, alam itu ibaratun, al-alam ibaratun amma yaqilu wahum al-insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatinu wala yuqalu lil bahaimi, lil bahaimi. Kan bahaim atas wazan fa'il ataupun mafa'il kena baca bahaimi lah kan. Li bahaimi, li bahaima. Tak boleh baca bahaima sebab ada alif lam. Alif lam kena kembali kepada bahaimi. Kalau tak ada alif lam, kita kena baca wala yuqalu li bahaima, li bahaima. Walaupun ada huruf jali sebab bahaima atas wazan fa'ila ataupun mafa'ila. Fa'ila ataupun mafa'ila, maka dia majrur bil fathah niabatan anil kasrah. Tetapi bila masuk alif lam, dia kembali kepada kasrah, tak boleh baca atas. Ataupun idafah, idafah. Idafah kalau idafah lah. Gitu. Dia kata apa? Wala yuqalu lil bahaimi alam, alam. Berhenti situ, noktah situ. Wa an Zaid tu cerita lagi. Noktah situ. Dia kata apa? Al-Farra' dan Abu Ubaidah dia mengatakan, berpendapat ataupun memberi hujah, al-alam
kata singular kepada al-alamin ialah satu ibarat. Ibarat ni makna penggunaan dalam bahasa Arab. Penggunaan tentang apa yang berakal. Tentang amma tu tentang apa makhluk. Amma tu makhluk. Makhluk yang berakal, yaqil, yang ada akal. Kalau ada akal ni siapa? Wahum, mereka itu ialah al-insu, manusia ada akal. Wal jinnu, jin ada akal. Wal malaikatu, malaikat ada akal. Wasyayatinu, syaitan ada akal. Tapi dia lawan akal dia. Syaitan ni dia ada akal. Sebab tu dia pandai mikir untuk sesatkan orang. Dia bijak untuk sesatkan orang. Sebab itu syaitan ni dia boleh lawan semua orang. Hebat macam mana, berilmu macam mana pun boleh lawan. Tak ada siapa boleh lawan syaitan kecuali Allah. Maka alhamdulillah kita dibekalkan satu pendinding untuk syaitan, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim. Itu jelah yang boleh melepaskan kita. Allah bantu. Tapi kita kena minta. Dia kata Allah bantu, surah Tuhan, tak boleh. Kena minta auzubillahi minasyaitanirrajim, baru Allah tolong kita. Iblis tak sebut di sini termasuk dia orang syaitan. Iblis ni bos syaitan. Dia sebut syaitan. Makna pak makhluk ni ada akal belaka. Dan wala yuqala tu wala yuqalu. Yuqal, kalau yaqul fi'il mudhari'. Biasa kalau yuqal ni fi'il mudhari' majhul, tidak ada fa'il. Dan tidak diguna, yuqal tu tidak disebut lil bahaim. Kita tak kata bahaim. Bahaim ni binatang-binatang. Selain daripada pak tu panggil bahaim. Yang ada nyawa. Bahaim ni ada nyawa, lembu, khubak, kan? Tapi tidak disebut al-alam. Mengikut al-farra. Farra ni ahli nahwu. Orang yang kaji tentang ilmu bahasa. Farra. Ada. Jadi tidak dikata wala yuqalu lil bahaimi alam. Dia kata tidak digunakan bagi binatang-binatang itu alam. Habis itu. Walaupun macam tak ada titik, letaklah titik. Wa an Zaidi. Zaid tak boleh baca Zaidah kan? Sebab Yazid je. Sebab Yazid dia wazan fi'il. Zaid tak ada wazan fi'il. Jadi tak boleh mamnu nasarfi lah. Wa an Zaid bin Aslami. Tak terlibat mamnu nasarfi. Wa an Zaid bin Aslami. Aslami wazan Ahmad kan? Ahmad af'alu kena baca aslama lah. Itu kena ingat kaedah tu. Tak ingat kaedah tak salah baca. Wa an Zaid bin Aslama ala wazan af'ala Ahmad. Wa an Zaid bin Aslama wa Abi Amrin. Waw tu tidak dibaca. Wa Abi Amrin. Waw tu mari kat mana? Duk saja-saja baca dak. Waw itu wa Daud. Sebab Daud ada dua waw. Lepas tu dia kelahi dua Amrin menang. Jadi Daud bagi waw dia satu. Ini pokok bahasa lah dia nak suruh ingat, senang ingat aku. Anak tu pun tak tahu sebab apa dia sebut. Dia kata Daud kan ada dua waw. Jadi dia baca Daud baca dua waw, tapi ada satu waw. Amrin ada waw, tak baca waw. Jadi Amrin ni ambil waw kat mana ni? Dia ambil kat Daud.
Daud ada dua waw, baca satu, ditulis satu waw. Baca dua waw, tulis satu waw. Daud, kan? Amrin ada waw, tak baca waw. Maknanya Amrin ni dia dijak, dia dapat hadiah daripada Daud, waw. Jadi begitulah kata-kata mereka. Hakikatnya wallahu. Jadi anak ngaji gitu, anak royak gitu ya. Anak tak tahu asal usul dia sebenarnya. Jadi nak suruh ingat bro. Wa Abi Amr ibni Al-Ala'i. Sebab ada alif lam, Al-Ala'i. Dia kata apa? Daripada Zaid bin Aslam dan juga daripada Abi Amrin bin Al-Ala'. Ummu Ala. Dia Ummu Ala ni muhajirah. Adakah Amrin ni suami adik-beradik Ummu Ala? Wallahu a'lam. Kita tengok nanti. Apa kata Zaid bin Aslam dan juga Abi Amrin Al-Ala? Kullu ma lahu ruh yartaziqu. Kullu ma lahu, setiap makhluk, ma tu makhluk. Kullu ma, setiap makhluk, ma tu makhluk, ada dia ruh, ada ruh yang bernapas. Oh, dia lagi hebat. Setiap ada makhluk yang bernapas, yartaziqu, daripada razaqa, irtazaqa yartaziqu. Irtazaqa ifta'ala, yang menghasilkan rezeki. Setiap ruh yang dapat rezeki, maknanya yang manusia pun dia ruh yang berhajat pada yang Allah beri rezeki. Jin semua ni termasuk juga binatang lah kot, tak tahu tak sebut di sini. Itu dikatakan al-alam daripada Zaid bin Aslam dan Amr. Itu dia pandangan dia. Makna dia mungkin yang yartazik tu makna manusia, jin, mereka ni yartazik lah. Mereka dia tak makan ya. Tapi rezeki hidup, rezeki ni bukan makan saja. Rezeki hidup. Ada. Wallahu a'lam. Itu luaslah, lebih luas. Wa dzakara Al-Hafiz bin Asakira. Kita baca wa dzakara Al-Hafiz ibnu kena baca ikut Hafizu. Asakira tak boleh asakiri walaupun dia mudhaf ilaih, sebab atas wazan fa'il ataupun mafa'ilun. Asakira fi turjamati Marwan kena baca na idhafah, tapi nun Marwan bni tak boleh baca na benar, sebab dia ikut asal Marwan. Tepat Marwan tu baca bagi bawah, sebab Marwan ini sebab ada sifat fa'lan yang semalam kita baca wasfiyah tu. Fa'lan, dahlan tu Marwan. Jadi Marwan nama orang, tapi kena baca majrur dengan baris atas. Bin tu kena kembali asal. Jadi fi turjamati Marwan bani fi turjamati Marwan bani Muhammad bani Marwan bani Al-Hakami. Tukar bawah atas. Tapi kita kena tahu fi turjamah ataupun tarjamah, boleh mana. Setengah ulama baca tarjamati pai bawah, tapi wahwa mudhaf. Marwan ni mudhaf ilaih, patut baca bawah, tetapi dia mamnu' minas sarfi, kena baca bagi atas. Sifat dia kembali kepada Allah. Marwan bani Muhammadin mudhaf ilaih,
Bila mudhaf ilaih bin Muhammad ibni, kena baca ikut Muhammad. Marwana mudhaf ilaih sebab dia Marwan, baca baris atas. Ibni rujuk ke bawah. Al-Hakami baca baris bawah, idhafah. Itulah otak kita kena sentiasa berpindah-pindah, yang menyebabkan kita segar, otak kita hidup, dia bekerja. Baca baris ni otak jadi kerja, dia tidak beku gitu. Jadi kita baca Quran, ya dah ada baris pun kita kena berfikir, kenapa baris ni, kena tanya. Tak boleh baca ikut tajwid gitu je. Orang yang orang bahasa ni dia baca, gini. Setiap baris itu dia cari sebab-sebab. Cuma ada baris itu membantu dia mudahlah, membantu mudah. Daripada wadhakar al-Hafiz bin Asakir dalam terjemah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam, dia kata apa? Hafiz menyebut apa? Wa huwa akhiru. Wa tu akhiru khulafai Bani Umayyah. Kena baca Umayyah sebab apa? Umayyah ni lelaki tapi ada ta. Bila ada ta kena baca baris bawah, baca baris atas. Dia panggil taknis, mamnu min as-sarfi. Siapa ni? Hafiz bin Asakir ni, dia adalah akhir khalifah Bani tak. Marwan tu, Al-Hakam tu. Kita tak pernah ambil depan, ambil dekat dengan wahwa tu. Dekat sekali Marwan lah kan. Bila kita nak wahwa tu, kita nak ambil hak depan ke ambil hak dekat dengan dia? Kebanyakannya ambil hak dekat dengan wahwa. Jadi Marwan bin Al-Hakam lah. Hak dekat dengan dia. Siapa Marwan Al-Hakam? Iaitu akhir khalifah Bani Umayyah. Wa yu'rafu bil Ja'di. Anda tak ingat Ja'di mana pun. Kena cek kamus. Dan dia itu dikenal dengan Ja'di. Wa yulaqabu bil Himari. Marwan bin Hakam ni dia digelar Al-Ja'di. Kena tengok Ja'di itu mana apa. Tanya AI apa makna Ja'di. AI tanya, wahai tolong beri makna Al-Ja'di dalam bahasa Melayu. Terus dia bagi. Anda tak boleh nak tanya sebab anda guna apa ni untuk live. Cuba tanya apa makna. Dan kalau dapat tulis dalam Facebook, dalam online. Ja'di apa makna? Tanya AI, tanya GPT. Al-Ja'di. Syazah Nuriah. Atau apa-apa lah. Ada jumpa tak? Al-Ja'di. Tulis dengan bahasa Arab ah. Al-Ja'di dalam bahasa Melayu apa? Macam gitu pun dia tahu. Al-Ja'di dalam bahasa Melayu apa? Ada. Sebab Marwan ni dia digelar yu'raf, terkenal dengan ma'ruf dengan Al-Ja'di dan digelarkan bil Himar. Himar ni macam keldar. Annahu qala, Marwan ni berkata, Marwan ni ambil daripada perawi-perawi sampai ke Marwan bin Hakam. Hafiz menyebut dia ambil daripada dalam terjemah Marwan bin Muhammad bin Marwan Al-Hakam, iaitu Marwan ni akhir khalifah Bani Umayyah dan dikenal dengan Al-Ja'di. Anda dah ingat? Pernah jumpa? Hakim. Tapi wa yulaqab bil Himar. Himar ni gelarannya lah.
annahu qala, dia kata apa? Marwan bin Hakam ni pernah menyebut, dia kata khalaqallahu, kita baca khalaqa fi'il madhi, khalaqa wazn tamam, khalaqallahu 17 alfa alama. Alama ke alim, alami, alama nama alamiah. 17 alfa alama, alami idafah, alami ahli samawati wa ahli al-ardi macam mana tu? Annahu qala khalaqallahu, telah Allah telah mencipta oleh Allah 17 ribu alam. Masya Allah. 17 alf ribu alam. 17,000 alam. Nak kita kena berhenti situ tu. Maknanya khalaqallahu 17 alfa alam. Maknanya koma-koma situ. Ahlus samawati wa ahlul ardi alamun wahidun. Dah macam gitu. Ahli langit dan ahli bumi satu alam. Nah, wasairu zalika la ya'lamuhu illallahu azza wa jalla. Dan seluruh yang lain itu tidak diketahui kecuali Allah. Dia kata 17,000 alam yang kita ada di langit, di bumi, yang manusia, jin, malaikat itu semua satu alam. Masya Allah. 17,000 cabut satu. Masya Allah, banyak dah. Tak tahunya kita, jahilnya kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kalau mengikut Marwan Al-Hakam. Wa qala Qatadatu. Kena baca Qatadatu, tak boleh Qatadatun, sebab Qatadah ni pun lelaki. Apa bukti Qatadah lelaki? Sebab qala, kalau perempuan qalat. Jadi wa qala Qatadatu Rabbil alamin, Rabbil alamin tu mana apa? Kullu sinfin alam. Kullu sinfin alam. Setiap sinfin, setiap jenis makhluk ni dikira alam lah. Itu umum lah, kita tahu. Tak termasuk bukan sekadar manusia, jin, syaitan je. Semua sinfin itu alam. Wa qala abu, sinfin ni macam benda-benda. Sinfin sanaf. Sinfin daripada sanafa. Asnaf. Asnaf kumpulan ada. Sinfin asnaf. Ialah asnaf. Asnaf 7. Semua benda, kumpulan itu dikatakan alam. Kumpulan apa? Kumpulan manusia, kumpulan jin, kumpulan lembu, kumpulan kerbau, kumpulan binatang. Wa qala Abu Ja'far Ar-Raziyu ani Ar-Rabi'i ibni Anasin. Anas termasuk apa? Mamnu Safiqah. Anasin dia tak ada. An Abi Al-Aliyati ada lam aliyati fi qawlihi ta'ala rabbil alamin, qala al-insu alam wal jinnu alam wa ma siwa dhalika 18,000 alam atau 14,000 alam huwa yashukku minal malaikati alal ardi.
Walil ardi arba'u zawaya fi kulli zawiyatin 3,000 'ana wa 500 'ana khalaqahumullah li'ibadatihi. Rawahu Ibnu Jariri wa Ibnu Abi Hatim. Wa hadha kalamun gharibun yahtaj mithluhu ila dalil. Yahtaju mithluhu ila dalilin sahih. Itulah Munkasir ni dia gharib, tapi dia ambil kesan-kesan salaf tu. Itu benda baru yang anda jumpa dalam tafsir. Dia kata Ibn Katsir ni dia tidak, sebab banyak orang komen dia kata Ibn Katsir ni apa ambil hadis-hadis dhaif. Dia tidak berbincang isu sanad, dia bincang isu asal. Dan dia ambil daripada zaman hak dekat dengan Nabi. Itu sebab dia tafsir Quran dengan Quran. Kan banyak kita tengok bila dia cerita ayat ni, dia ambil ayat lain yang begitu. Itu Quran dengan Quran namanya. Lepas tu dia ambil hadis-hadis pun kadang-kadang tidak ada iktimad yang kuat. Dia bukan nak tengok dari sudut sanad, dia nak tengok dari sudut apa yang berlaku pada zaman salaf. Itu pandangan ulama. Dalam isu Qatadah ni dia kata, Abu Ja'far Ar-Razi kata daripada Rabi' bin Anas ni kata Al-Alami, dia kata Rabbil Alamin tu al-insan alam, al-jinnu alam, wa ma siwa dzalika samaniyat. Selain daripada jin dan manusia, dia ada berapa lagi alam? Samaniyata asyara, 18,000 juga alam, tapi kita tak tahu. Ataupun 14,000 alam. Cuma Abi Alak ni dia syak, wa huwa yashukku minal malaikah anil alal ardi. Dia macam tak pastilah, syak ni tak pasti daripada malaikat di atas bumi. Walil ardi, dia tak sebut malaikat. Dia macam tidak confirm. Yashukku ni tidak confirm. Sebab malaikat ni tidak semua ada atas bumi, dia duduk langit. Tapi adakah dia itu termasuk alam? Sebab dia tidak dia tidak duduk di atas bumi, tapi dia mari ni kerja di bumi, jaga manusia. Habis itu noktah itu. Walil ardi arba'u zawiyah. Bagi bumi ni ada 4 zawaya. Zawaya ni sudut zawiyah.